Korang perasan tak ada satu garis putih dekat donat yang tengah berenang ni? Itulah sebenarnya dipanggil white ring. White ring ni sebenarnya indikator yang paling jujur untuk kita tahu donat kita tu menjadi ataupun tak. Dulu saya pun struggle buat donat asyik tenggelam. Bila angkat je rasa berat, bila makan rasa minyak semata-mata. Rupa-rupanya rahsia dia dekat proses proofing. Bila korang peram dough dengan teknik yang betul, yeast akan aktif dan hasilkan gas CO2. Gas ni akan terperangkap dalam jaringan gluten yang kuat. Bila dough tu penuh dengan udara, dia akan jadi sangat ringan. Bila kita goreng, daya apung dia jadi tinggi. Sebab itulah nampak dia tengah berenang-renang dekat atas minyak yang panas. Sebab tu juga minyak tak sempat nak sentuh bahagian tengah tu. So terjadilah white ring. Hasil dia luar garing, tapi dekat dalam berongga gebu macam kapas. Yang paling penting sekali bila korang dah sampai ke stage ni, dia tak akan jadi sponge yang menyerap minyak. Cuba jujur, donat korang selama ni ada tak white ring ni? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa save, share. Jangan lupa follow untuk kita bagi banyak lagi tips-tips yang berguna macam ni. Okay? Sampai jumpa lagi. Bye.